Ini adalah top 10 business. Sangat berisiko tinggi untuk rugi. So kalau korang nak business dalam niche ni, make sure bersedia mental dan fizikal dan duit. Nombor 10 adalah travel agency. Kenapa dia mudah rugi? Risiko yang mereka tanggung, faktor-faktor luar yang susah nak kontrol. Ekonomi, politik, geopolitik, bencana. Macam baru ni peperangan. Peperangan lagilah efek tinggi. Faktor-faktor yang diorang tak boleh kontrol ni menyebabkan diorang senang untuk rugi. Sebab apa? Bila ada faktor-faktor ni berlaku, ramai yang tak jadi nak travel, cancel last minute. Kadang-kadang diorang ni dah book siap-siap hotel, dah book siap-siap flight. Sebab tu bila salah percaturan, senang diorang ni untuk rugi. Nombor 9, bisnes kedai runcit. Kedai runcit ni, risiko yang mereka tanggung adalah kebanyakan kedai runcit, diorang tak boleh pun nak highlight USP yang pelik-pelik sangat. Sebab kedai runcit, mereka bermain dengan expectation orang. So, orang expect bila kita datang kedai, kita cari barang ni ada. Kalau tak ada, kita keluar, kita pergi kedai runcit lain. So, untuk diorang ni menjadi reliable kepada market, mereka perlu selalu ada barang. So, stok kena selalu ada. Kalau stok tak ada, dia macam turn off sikit. So, disebabkan itu, mereka ni susah untuk scale up. Dan kalau diorang nak scale up pun, diorang kena buka another cawangan dekat market yang baru. Kena study market pula. So, diorang ni sangat mudah untuk berisiko dalam kerugian. Nombor 8 adalah business dropship. Kalau korang business, cari order, orang post. Kenapa business dropship ni berisiko untuk rugi? Sebab pesaing besar. Bila kita adalah dropship someone, kita kena tahu someone tu mesti recruit dropship lain. So, bila dia recruit dropship lain, persaingan kita sangat besar. Dan bila persaingan kita sangat besar, market tu terbahagi kepada pesaing-pesaing ni. Jadi, sesiapa yang branding ataupun market dia willing untuk spend more, biasanya mereka ni yang akan untung. Tapi kalau kita buat dropship ni, honyeh-honyeh, so end up kebanyakan orang yang buat dropship ni buat dalam tempoh masa yang sekejap, lepas tu dia tak boleh untung lah bisnes ni. Sebenarnya dia yang tersalah pilih game, bersaing dalam persaingan yang willing untuk buat lebih daripada dia. Nombor 7 adalah business property. Business property ni bukan agent property. Jadi agent property ni cerita lain. Owner property. Ini yang berisiko tinggi. Sebab apa? Nombor 1, modal dia orang besar gila. Kalau buat loan pun tempoh masa yang panjang. Tapi bila dah terbeli property, tiba-tiba tak ada demand. Market price tu orang tak nak beli, orang tak nak sewa dekat situ. So, bila kita desperate, kita start turun harga. End up kita menanggung kerugian. Banyak orang, dia terugi sebab dia banyak dengar cakap orang. Orang ni cakap macam ni, betul lah, beli. End up kita yang experience kerugian. Nombor 6 adalah printing. Printing ni ada macam-macam segmen. Tapi printing yang kita cakap ni adalah printing yang bermusim. Printing yang mengharapkan ada event. Dia harap setiap kali orang buat event, orang cari dia. So, setiap kali event tu, mereka akan mendapatkan quotation banyak printer. Kita mampu buat marketing, tapi buat keputusan tu bukan kita. So, jika kita buat printing dan kita terlalu bergantung kepada benda yang bermusim, sangat mudah untuk kita terjerumus dalam kerugian. That's why buat printing ni ramai je yang kaya-kaya, tapi dia ada game dia yang betul. Dia ada segmen atau kempen yang kena buat supaya kita tak rugi. Nombor 5 adalah business gym. Business gym ni antara sebab dia senang rugi, nombor 1, modal permulaan dia sangatlah tinggi. Nombor 2, dia bermain dengan property. Kalau kita nak scale, kita kena buka another gym dekat tempat yang baru. So, modal untuk scale up tu pun perlukan marketing yang tinggi. Modal dia besar juga. Itu antara faktor dia lah. Dan antara faktor gym tidak boleh bertahan lama adalah disebabkan orang tak repeat. Experience tak best. Benda-benda tu yang perlu dikontrol secara detail. Kalau betul cara pelaksanaan dia, banyak je gym yang untung. Tapi banyak gila gym yang rugi. Itu bergantung kepada cara kita play the game. Nombor 4, business catering. Antara risiko dia adalah kos dia tak stabil. Barang sentiasa naik. Kemudian banyak orang yang bahan mentah naik tapi bertahun-tahun dia cuba mengekalkan harga. End up dia tersalah kira kos. Bila tersalah kira kos, dia salah dari segi finance. Kebanyakan orang tersungkur sebab miscalculation dekat segi costing je. Tapi ramai orang yang dalam industri catering ni masyhur. Sebab apa? Willing untuk tidak bersaing dari segi harga. Dan banyak gila yang saya jumpa, dia sebenarnya tidak boleh bertahan lama dalam bisnes dan dia rugi adalah disebabkan dia sayang dengan harga dia yang murah. Dia suka customer dia memilih dia sebab dia murah. Biasa yang macam ni confirm tak tahan lama. Nombor 3,
Bisnes kecantikan atau spa, dia bergantung kepada manusia. Kalau kita nak scale, kita perlu kos alat yang tinggi, kita kena tambah alat, kita kena tambah pekerja, kita kena tambah spesialis. Biasanya, bisnes spa ni, dia tersalah percaturan juga dari segi kos. Dia restock terlalu banyak. Lepas tu barang tak boleh jual. Tak betul buat marketing. End up barang yang dia restock tu tidak terjual. Dia tidak buat marketing segmentation yang betul. End up barang yang dia restock banyak-banyak tu tak boleh bergerak. Non-moving item ni terlalu banyak. So that's why kebanyakan bisnes spa ni dia tersedak lah. Dia end up dia rugi. Yang nombor 2 adalah restoran atau kedai makan. Kenapa restoran atau kedai makan senang rugi? Nombor 1 adalah kos operasi yang tinggi. In order untuk orang mendapat good experience, kita perlu pekerja yang solid dan ramai. Kita perlu bisnes tu smooth. Orang order cepat sampai. Kalau experience tak best, orang tak repeat. Kalau nak scale up, kena buka another kedai. Banyak yang saya jumpa, dia buka satu kedai makan untung. Bila dia buka cawangan dia start tarik keuntungan bisnes yang pertama. Sebab tu, bila mereka salah kira dekat bahagian kos, kebanyakan cash reserve senang gila ditarik, end up bisnes tu lesap. Pop. Untuk bisnes kedai makan, perlu percaturan yang betul. Ramai je yang saya kenal, bisnes F&B ni kaya. Tapi ramai juga yang saya kenal, dah pernah kaya, jatuh terduduk. Kerana bisnes yang dia cuba untuk grow tu, memakan diri dia. Last but not least adalah bisnes fashion. Fashion atau pakaian ni, nombor 1, trend cepat berubah. Kemudian banyak gila orang yang bisnes fashion, dia ada stok beku yang tinggi. Dan dia tak tahu nak buat apa. Kebanyakan benda ni berlaku akibat daripada ketamakan. Suka atau tidak. Sebab apa? Kita rasa, boleh pergi lagi ni. Kita restock lagi banyak. Kita restock banyak-banyak, end up stok beku tu banyak gila. Kemudian, banyak juga owner-owner business, dia berniaga menggunakan emosi. Saya sukalah design yang ni, dia keluar. Orang lain tak suka pun, dia seorang dia suka. End up, dia tak boleh jual benda tu. Business fashion, owner business yang paling mudah. Graf dia naik macam ni, jatuh dia macam ni. Semua top 10 business tu, bukanlah saya kata kalau siapa yang masuk dalam business tu, dia akan rugi. Ramai je yang saya kenal kaya dengan teknik atau taktik yang betul. Tapi, persentage yang tinggi untuk rugi. Tersalah buat sikit, senang rugi. So, that's why kalau korang nak masuk dalam business ni, make sure study dulu betul-betul business, study market, study semua perkara ni. Dan bila buat decision untuk masuk, make sure jangan business menggunakan emosi. Itulah yang menjadi punca kebanyakan bisnes rugi. Tak kisah korang bisnes apa. Cuba tulis kat komen, korang bisnes apa.